baru keluar duit K2SP, mau buat rumah sewa ke atau simpan tukar emas, mana satu bijak, Encik? Puan Mas, dia gini, dia kena ada ilmu. Okey, dia kena ada ilmu. Dia membina kekayaan ni, bagus soalan Puan Mas. Dia macam ni. Kaya ni, ni bagus, soalan ni bagus. Okey, ini Puan Mas kena tahu nak buat rumah sewa ke nak simpan emas. Okey, Puan, membina kekayaan ni, tuan-puan kena faham ni formula kaya lah. Okay? Kaya, tabungan tambah harta tolak hutang. Kaya ni ialah tabungan tambah harta tolak hutang. Okay. Tabungan ialah duit yang mudah duit yang mudah kita cairkan lah kalau nak pakai duit segera. Okay. Kalau nak pakai duit, kita terus dapatkan duit. Okay. Okay. Harta ialah apa yang mendatangkan cash flow. Ni pendapatan. Cash flow ialah pendapatan. Kita memiliki harta tu dan duit masuk ke poket kita. Hutang, apa yang membuatkan duit keluar daripada poket kita. Hutang ataupun liability ataupun beban. Okay. Jadi mana satu keutamaan? Dia bukan kira mana bijak keutamaan Puan Mas. First, Puan Mas kena ada tabungan dulu 3 bulan gaji dan 6 hingga 12 bulan gaji. Sebagai ini dana kecemasan. Okay. Kalau Puan Mas dah ada lebih daripada 12 bulan gaji, duit tu sesuai untuk pergi buat rumah yang boleh disewakan dengan sewaan yang berbaloi. Tapi kalau tabungan 12 bulan gaji pun belum ada, keutamaan Puan Mas ialah menabung dulu, beli emas dulu. Tabungan ni termasuk duit dalam akaun bank pun boleh, FD pun termasuk, ASB tabung haji pun termasuk, emas pun termasuk. Kalau untuk jangka pendek, yang ni okey. Ni jangka pendek ni tuan-puan. Tapi jangka panjang, emas. Jangka panjang maksud saya 2 tahun dan ke atas. 2 tahun dan ke atas. Sebab ini pulangan dia berapa persen ni? Dalam 5% je ni. Semua ni. Bank lagi sikit, FD pun lagi sikit. Emas, kenaikan purata sepanjang sejarah 20 tahun ialah 10%. Okay, tahun ni harga emas dah meningkat lebih 25%. Jadi untuk long term, untuk emas. Jadi kalau saya saran 3 bulan gaji dalam akaun bank ataupun SB tabung haji, selebihnya dalam bentuk emas. Lebih barulah fokus buat rumah sewa, beli tanah yang mendatangkan hasil, apa sajalah harta yang tuan-puan miliki yang membuatkan duit masuk ke poket tuan-puan. Okey? Faham Jadi kena ikut prioriti ni lah. Sama ada duit tu nak beli emas ke nak buat rumah. Kalau tuan-puan tak tahu nak buat apa, tak tahu duit tu nak buat apa, simpan emas je. Kalau tuan-puan tak tahu nak buat apa duit tu, simpan emas saja. Sebab tuan-puan jangan saja-saja pergi beli tanah. Tanah ni tuan-puan, tanah nilai 40,000 nak jual, uish, boleh makan masa bertahun tau. Emas 1 kilo harga 400,000, sekejap je. Boleh jual hari ni, sehari 2 dah settle lah duit masuk dalam akaun. Kalau dengan public gold. Okay. Jadi kalau duit tu tak tahu nak buat apa, nak peram duit tu tak tahu, emas je. Emas je. Okey.